Oh, hari ni anda boleh dengar lagu raya di sebalik ni. Okey. So, kalau kita tengok jamuan raya hari ni berada di Tasik Danau Kota. Hari ni saja run kat sini pula hari ni. So ada orang ajak makan-makan. Tengoklah ada lemang. Ada lemang, ada ketupat. Betul-betul lah. Ni pre-raya haji ni. Okey lah. So hari ni saya nak lari 12 kilo tu. Lagi depan lari 12 kilo pun kita makan lah. Tak settle 12 kilo bahaya ni. Okey. First kilometer 631. Okey, kilometer 2 630. Okey, kilometer ketiga 627. Okey, kilometer 4 633. Okey, kilometer 5 629. Kilometer 6 631. Kilometer 7 629. Okey, kita water break dulu di tempat jamuan raya ni. Kita pause dulu. Okey. Orang dah makan dah. Okey, mana? Dah resmikan ni. Lari tak? Kita makan dulu. Ada. Okey, berapa kilo dah? Ha? Berapa kilo dah? 5. Okey, kita kurang lah. Cukup syarat. So, kita makan. Ada 5 kilo lagi nak habis lah ni. Kalau dulu awal-awal nak makan ni kena SM. Kalau SM tak dapat. Okey, kita dah wire tu. Dah wire. Ada. Kita nak habiskan 5 kilo dulu masa makan ni. Tunggu menyelerakan semua. Itu dia Wan, penjaga hari ni. Dia tak lari. Selamat Hari Raya. Saya ni petugas menjaga ni buffet. Semoga dapat jodoh kan. Jodoh lebaran. Ha. Sebab tu saya pakai baju kurung hari Jodoh ni. ada hal pula. Tapi di KLC semua kami orang kan. Rehat dulu. 5 kilo lagi sekejap kan. Bila kakak kawasan Lia. Thanks Lia kerana menjemput. Okey. Ini memang ini nama dia sabotaj Kita dah burn kalori, kita tambah balik kan. Relax abang, tengok makan je lagi. Makan. Abang mana? Kita lari makan. Ada. Ejek pun lewat bangun 7. Meriah hari Malam ni. dah pergi Damansara.
Lari dengan Ultra. Lah, saya ada lagi 5 kilo nak dihabiskan. Okey, nampak makanan tu sedap tu, tak boleh sentuh. Sentuh lagi memang tak lari lah. So kita buat 10 lap tu, lagi 12 kilo lah. So inilah kemeriahan di Danau Kota Running Club. Okey, meriah sini, semua ada. Semua makan free. Terima kasihlah kepada organizer. Okey lah, saya nak habiskan lagi 5 kilo. Kita makan lagi. Okey, kilometer 8.636. Okey, kilometer 9.635. ke 10 632. Ya bang, apa dah? Berapa kilo dah? 10. 10? Ha, lebih kurang lah 10. 2 kilo ke? 7 suku itu. Pakai mana situ? Oh sama lah. Okay. Ah betul-betul. Nampak tadi? Kena bayar RM5. Okay, last lap. Kau boleh makanan ada lagi ya? Kena habis nanya ni. Okay, kilometer 11. Nampak 3, 1 lap lagi. 1 kilo lagi. Lepas tu kita boleh makan. Ni Fiah, dia baik tolong saya beli tiket lah. Sebab dia punya internet laju Hafiz kot. Fighter. Ah, fighter. Lagi boleh lah. Kasihan lah. Itulah rezeki kat lah. Fighter laju tak? Nazim tu pakai handphone je. Ya. Dia tengah KL laju kan. Saya tu Tanjung Malik kan. So slow lah sana. $12 kilo. Kita akan tamat kat sini. Kita akan makan. Pian macam mana? Sambung lagi? Tak boleh? Sambung lagi? Depan dia. Okey. Sambung ke 12. Cuba 12 sikit lagi. Okey, kilometer 12 627. Ngam. Ending hari ni diiringi oleh lagu raya. Okey. Post hari raya Aidilfitri, hari raya Hari Adha. Okey, tu dia lepak-lepak dulu minum air. Lepas tu kita makan. Okey, berapa kilo? 7 without stop. Okey. Good. Dia tak sampai lagi besar kan. Okey, good. Dah buka kemah ha? Dulu rehat dulu. Kemudian raya. Oh, nampak rendang dah habis lah. Kemihun dia tak apa. So macam saya cakap sebelum ni lah, saya bukan jenis running club ni orang lah. Okay, saya lagi prefer lagi seorang-seorang. Okay. Tapi sebabkan dia kakak kawasan, dia yang berjemput saya. Okay. Terima kasih datang. Tak tahu lah dia, banyak kali dah datang kan. So kalau dia dah jemput saya datang lah. Kalau saya tak ada event saya datang. Sebab hari ni tak ada event. Kalau ada event tak ada datang lah. Okay lah, lagi kita interview Lia lagi. Bagi saya minum-minum tu, makan tu. So selalu nampak baju running, tak baju running kan. Lain sikit lah.
Tapi Lia nampak slim sikit lah. Last kita jumpa tu nampak berisi kan. Dia macam dah slim sikit lah. 7 kilo. Oh, banyak tu. Okay, pagi ni saya datang tempat ni sebenarnya atas jemputan Puan Lia lah. Okay. So, Puan Lia ni sebenarnya ialah kita boleh panggil kakak kawasan tempat ni lah. Okay. Kita ni dekat Tasik Danau Kota ni, sebut Lia ni semua orang kenal lah. Okay, so Lia ni sebenarnya kita start kawan sejak bila dekat track dah? Ya. Dekat track kan? Sebab sebelum ni semua memang tak kenal dia pun tak kenal saya. Tapi track tu menghubungkan kami. Okay, dan tegur-tegur lama je kawan lah. Lepas tu saya datang sini jumpa dia dengan husband dia Man tu. Okay lah, so sebelum kita sebabkan Lia ni sangat famous kat sini, saya nak interview Lia sikit lah hari ni untuk sisi berkenalan je lah. So Lia, apa yang Lia boleh cerita tentang Lia kat sini? Saya asal dari Perak, Sungai Perak. Sungai? Dekat Gunung Besar orang Perak. Okay. Umur 41 tahun dah. Memang sekedar dekat taman lah. Daripada start taman ni buka lah tahun 2006 masa tu saya dekat universiti kan. Masa tu Lia 21 tahun. Tak, sorry. Baru 10 tahun taman. Baru 10 tahun taman ni? Tahun 2016 lah. 2016. Sebelum tu tak ada tempat taman ni? Memang 2016? Ada, tapi dia orang tak open to public. Oh, ya ke? Sebab dia semua. Okay. Okay, one thing kita nak tahu pasal Lia ni. Biasanya kita kalau fun run berapa kilo? 5 kilo ataupun sekali kalau kita lari dalam 3 kilo. Tapi Lia ni sebabkan saya follow dia punya track kan, memang dia ni memang sekali dia lari memang 21. Dia tak pernah lari bawah 20. Saya ingat lah. Dan dia buat half marathon tu macam fun run je. Tu yang saya pelik tu. Okay. So macam mana boleh Lia start lari ni sebenarnya? Start lari dah lama. Tapi mula dulu main kat dalam gym lah. Macam treadmill kan. Kita main dalam gym, dia main aktiviti indoor je lah. Lepas tu start lari kat luar tahun 2000 tak ingat lah, dalam 12 tahun lepas. Okay. Sebab adalah satu benda yang bagi saya down. Lepas tu saya cari benda yang boleh bagi saya buang lah benda tu. Ada benda yang bagi set saya lah. And then bila saya dah lari outdoor, masa tu saya lari tengah hari. Tengah hari? Tengah hari kat saya sini? lari. Tengah hari saya start pukul dalam macam pukul 12 ke 10 Zohor. Lepas tu saya balik. And then petang saya sambung lagi. Saya satu hari tu saya boleh buat 2 kali. Walaupun petang kadang-kadang bila rasa macam nak lari je. Masa tu kerja lah masa tu? Masa tu kerja macam freelance. Freelance lah, okay. So tu kelebihan free time lah, dia boleh lari bila-bila lah. Office hour memang tak mungkin lah. Tapi itulah masalahnya Lia buat half marathon tu macam fun run. Sebab every time saya tengok lari memang 21, 23 kilo. Macam itu lagi 45 kilo saya tengok. Macam gila apa dia ni kan. 45 kilo kan. Okay, so kita nak tanya lah, apa yang membuatkan Lia set target macam tu? Memang target set macam tu ke ataupun spontan je? Actually masa yang 45 km tu saya target 50 km hari tu. Sebab rasa body memang rasa okey. Tapi habis awal sebab husband kacau. Dia duduk kat tangga, dia cakap cepat lah, you tak penat ke, dia cakap kan. Tapi so kita cakap okey lah sekejap I buat 45 dia cakap. And then memang rasa kaki tu semua okey lah. Sebab before saya run malam tu, dengan after run saya akan rendam kaki dengan ais. Ais Berapa lama rendam? Biasa setengah jam. Okay. So apa tujuan dia sebenarnya? Tujuan dia rasa kaki memang takkan penat. Okay. So bila kita lari, kadang saya tak stretching pun. Tapi okey je. Sebab yang saya tahu kebanyakan orang cakap biasanya rendam ais ni lepas bersenam. Kita balik. Saya buat malas sebelum tidur dengan lepas asap. Biasanya sebab tu mungkin okey kot kaki. Jenuh lah beli ais hari-hari yang kot. Beli ais lah RM1 beli tu boleh buat 2 kali. Okay. Tips yang menarik. Boleh dicubakan nanti. Tapi still lah, macam mana Lia boleh kuatkan semangat hari-hari nak lari 21? Sebab kebanyakan orang dah lah Lia bekerja kan. Bukan kadang lepas lari tu besok, bukan besok, petang tu kerja kan. So apa yang membuatkan Lia boleh dapatkan 21 tu? Susah tu sebenarnya. Tak tahu actually, mungkin body dah biasa tau. I start lari HM je. Bila I lari, I buat HM ni start around dalam 3 tahun macam tu. 3
3 tahun lepas. Sebab bila I rasa kalau lari 10k tu rasa sikit. Okey. 10k tu rasa macam tak cukup. So kita naikkan 10k, kita naikkan 12k, lepas tu kita naikkan sikit-sikit lah. Tapi lama-lama 21k tu saya dah rasa macam 10k kat saya. So actually 21 pun tak cukup. Tapi buat kat sini lah. Tak buat kat sini. Okey, so sebenarnya kan saya pun pelik lah Tasik ni. Tasik dalam kota ni memang magic tau. Dia tak penat, dia terbalik dengan Tasik Metro. Kalau Tasik Metropolitan saya lari tu, dia macam sedut tenaga. Tapi Tasik ni macam tenaga tu tak habis-habis. Contohnya kalau tak ada makan-makan tadi tu, saya dah lari 12 kilo ni. Saya akan sambung lagi kalau tak ada makan-makan tadi. Tapi that's why Lia boleh lari steady kat sini lah. So Lia pace berapa selalu lari? Pace 78 je. 78 lah. 78 macam tu lah. Kalau paling lagi sikit pun 6 lah. So berapa PB half marathon setakat ni? Dekat tempat ni? Yang marathon kat tempat ni 2 jam 25. Okey. Bawah 2 jam setengah dah kira power tu. So seminggu target mileage berapa? Biasa 60 ke 70 km. Tapi lari dalam 3 hari je. Okey lah. 3 hari. Double saya lah. Saya biasa 30 lah. Itu pun dah tak larat lah. Okey, so kalau ikutkan track tu saya tahu lah Lia ni memang orang panggil wala 6 lah. Sebab kasut dia semua 6. So 11 tu ada berapa? 7. Saya ingat 3, 7. Tapi sekarang dah tak keluar dah kan? Tak keluar. So lepas ni kena beli SB3 lah. Tak keluar. Dia cari kasih kan. Sebab SPP tu terlalu lepus sangat kat sana. Macam tak betul. So walaupun saya tak pakai kasut tu pun, tapi saya rasa memang tak boleh challenge 11 tu lah. So sebenarnya apa yang buatkan Lia rasa seronok dengan 11 tu tu? Sebab bila lari pakai kasut tu, dia macam bila saya penat, dia kasut tu macam bawa saya. Oh. And dia macam kasut tu macam dia bagi kaki satu tetap instant kat saya lah. Kalau orang lain saya tak tahu. And then rasa macam energy return tu dia macam ada je. Walaupun kita penat kan. Tapi dia still bawa gitu. Macam tu. So, saya lah. hari tu pun tahun lepas dia masuk seri Datit kan? Pakai kasut tu jugalah. So berapa masa tu? 5 jam 45 kan? Ya betul. Saya pun kalah. Aduh, saya pun tak dapat lagi sub 6 kan. Alah, slow je. Okey lah. Tapi tak boleh. Tapi benda tu memang predict lah. Sebab Lia pun lari half marathon tu macam lari fun kan. Cakap full marathon tu biasa lah. So paling jauh lari, pernah lari berapa? So far 55. Kat sini kan? Tapi itulah special Tasik ni tu lah. Dia tak penat. Lepas tu dia ada banyak pokok. Dia opposite dengan Tasik Metro saya lari tu lah. Itu memang betul-betul sedut tenaga yang Tasik lah. Okay Lia, so hari ni makan-makan ni untuk apa sebenarnya? Okay, actually kita orang nak buat masa raya puasa hari tu. Tapi semua banyak macam event kan. So tak sempat. So dia orang buat untuk hari ni beli date lah. So kita buat macam kira hari ni open house untuk group DKRC. Macam tu je lah, makan-makan. So kalau ikutkan ni kali kedua lah saya datang makan-makan atas jemputan Lia lah. Biasanya kalau Lia jemput tu saya mesti datang. Okay. Kecuali kalau minggu tu ada event tak boleh buat apa lah. Macam minggu ni kebetulan saya tak ada event, saya datang lah. Okay, bercakap tentang DKRC Danau Kota Running Club. Yes. Bila ditubuhkan? Ketubuhkan baru dalam 5 tahun lepas. Okay. 5 tahun lepas dah sebelum macam mula. Actually saya ni introvert sebenarnya. Saya tak suka bergaul orang. Sebab tu saya lari, saya dengar berlagu. Sebagai muzik, even dengan husband saya pun tak lari dengan dia. Saya lari seorang je. Sebab saya tak suka macam orang kacau sebenarnya. Tapi bila diorang kumpul, sebab diorang tengok saya yang dari paling lama kat sini. Maksudnya paling lama perempuan Melayu kan. And then tak ada orang yang lari lama saya rasa kan kalau Tasik ni ada data kan, masa Lia paling jauh kot saya rasa. Ya, insyaAllah. Kalau Tasik ni ada data lah. Okay. Tak sure lah. Tapi lepas tu diorang panggil lah saya. Kita kumpul-kumpul kan. Adalah 2-3 orang actually yang buat group ni. Mula sikit lah. Sekarang dah 100 lebih orang. Oh, 100 lebih lah. Tapi banyak laju. Saya slow je. Tapi saya kagum lah dengan DKRC ni. Walaupun saya bukan orang running club, okay, saya tak adalah nak cakap saya kenal semua running club. Tapi saya nampak running club ni lama. 5 tahun tu kira lama lah. Dan lepas tu nampak harmoni. Macam kita tengok dalam video tadi kan, sini banyak lah campur Melayu, Cina, India kan. Dan semua friendly lah, bukan kawan. Dia bukan macam duduk satu geng tak. Semua bukan kawan. Itu yang saya kagum lah. So macam mana apa ni, group ni boleh jadi begitu harmoni macam tu?
Sebab kan kita orang macam helping each other tau. Maksudnya contoh kalau saya injured lah, saya pernah injured juga 6 bulan. Lepas tu diorang akan hantar ubat kat saya. Lepas tu diorang belikan saya ubat macam-macam diorang kasi tahu. I pun rasa macam terharu sangat. Walaupun diorang Chinese kan, kita orang memang macam ni. Diorang baik sangat. Semua baik macam family lah. Like satu family. So diorang walaupun diorang tu lari laju, hilik semua, podium, ada yang podium semua, tapi diorang still okay. Tu yang saya tengok tadi, saya macam kenal lu 3 orang ni. Saya cakap macam kenal ni, tapi saya tak pecah kan. Rupanya betul geng-geng podium punya. Diorang yang laju kan, baru ni pernah ni kan. Nombor 2, tapi saya tak boleh lah. So ada tak Insta famous ke influencer yang pernah join datang lari kat sini, yang pernah makan-makan sini sebelum ni? Tak ada lah, panggil rasa. Saya bukanlah, saya tak dikira. Saya tak dikira influencer. Kalau orang lain kita tak adalah panggil. Cuma macam kita orang pun macam rasa macam kita orang macam tak famous sangat pun. Just normal je, dekat sini je. Lagipun saya pun tak ada pun berlari kat luar sangat. Sebab ada banyak lah benda-benda yang mahalan tak boleh masuk ke event banyak. So DKRC ni open kepada siapa-siapa lah. Ya betul. Siapa-siapa nak datang, join. Kita ada lari slow, lari laju pun. Macam wife saya dia nak join, saya cakap join lah. Saya solo running club. Tapi kalau ada jemputan saya datang lah. So mana-mana running club kalau nak ajak makan-makan jadi boleh. Tapi saya rasa tak ada running club ni yang saya tengok special. Dia je set up tu, tengok dia set up kahwin. Ya. Macam set up jamuan raya kan. Kita nak bagi orang makan, kita kena ikhlas. Kita kena macam kita nak makan. So ni macam mana ni? Dia memang tong-tong ke ataupun masing-masing bawa? Tak, semua ada buat donation. Semua Semua ada tengok. bagi donation. Alhamdulillah, semua baik-baik, tak kedekut. Semua macam cakap, kita macam satu family. So if anything, ada orang akan discuss macam ni lah. So I pun akan takkan ada orang. Tapi saya rasa lah kestabilan sebuah running club tu ialah dia tak boleh select lah. Dia kena treat semua orang sama. Ya, betul. Itu saya nampak kat sini lah. Kadang setengah running club tu, walaupun saya tak join, tapi saya nampak lah dia kawan dengan orang tertentu, kawan dengan elite, kawan dengan orang cantik, kawan dengan orang handsome. Yang tak ada rupa orang tak kawan. Tapi ini saya tengok semua berkawan. Even tadi saya pun tak kenal pun, saya boleh berborak macam dalam kenal. Maksudnya semua friendly lah. Itu yang seronok lah. Satu lagi yang korang kata pasal Lia ni, walaupun dia buat half marathon tu macam fun run, tapi dia jarang sangat masuk running event. Tahun lepas masuk event apa? Standard Chartered je. Satu-satunya dia masuk. Itu pun saya terkejut. Dia kata dia datang. Ada. So kenapa Lia tak minta masuk running event? Macam saya cakap lah, sebenarnya saya ni macam introvert sikit. Sebab saya macam tak boleh orang pet-pet ramai-ramai. Bila kita rapat-rapat kan, macam saya rasa macam satu macam sometimes maybe kita rasa macam rimas macam tu lah. Kalau saya pergi kedai makan pun, kalau banyak orang pun saya tak betul. Saya bergaul dengan saya je, macam bukannya sombong ke apa, cuma memang macam kita tak macam introvert je orang panggil. Tapi sekarang saya dah okey lah, alhamdulillah. So apa yang menyebabkan Lia join Standard Chartered tahun lepas? Actually itu be member. Okay. Yelah, tapi apa yang menyebabkan Lia tiba rasa okey lah saya join lah? Apa yang menyebabkan? Sebab husband paksa. Dia puja and then dia cakap tolonglah kesian kat dia apa semua lah. Owner nasi Arab hari ni lah. Owner nasi Arab hari ni dia memang baik dengan kita orang, dia memang baik lah. So saya pun rasa macam okey lah, tolong dia. Bukan nama saya pun, nama dia. Saya tolong dia tu, tarikan. Okay. Saya tak pernah masuk event lagi kalau nak tahu. Still virgin, tak ada masuk event lagi. Walaupun dah lari 12 tahun. So tak pernah register any event lah? Tak pernah. Okay. Tahun ni? So apa tahun ni target? Initially tak nak bagi tahu, tapi disebabkan Rasul, saya tak bagi tahu. Walaupun dekat group saya pun saya tak bagi tahu, tapi saya bagi tahu kat Rasul. Saya masuk Malaysia Marathon. Full. Okay, insyaAllah kita jalan sama nanti. Nanti boleh jumpa Rasul. Okay, boleh. InsyaAllah masa tu saya dah fit dah. InsyaAllah masa tu. Satu-satunya event sebelum saya kita tahu. Okey, untuk pengetahuan juga, Lia ada kerja di sebuah kedai jual jam. Okey. Semua jam ada kat situ, termasuk smartwatch lah. Okay. So dalam banyak-banyak smartwatch yang Lia pernah jual lah, jam mana yang selalu runner beli? Horus. Itu sebab Lia pakai ke atau memang betul orang beli ramai? Maybe sebab saya pakai. Okey. Ini sometimes ada customer saya daripada trade, dia datang cari saya pun tu kerja.
Saya tengok akak kat trade lah. Akak pakai tiket chorus ada macam-macam akak lah. Apalah. Sekarang Lia pakai jam apa sekarang? Chorus PES 3 hari ni tak pakai sebab tak lari hari ni. PES 3 yang Kipchoge pakai tu. je, lama. Sekarang paling latest 4 kan. Dah 4. Saya dulu pun pakai Coros juga. First running watch saya yang betul-betul proper Coros, lepas tu saya tukar Garmin nak tengok. Tapi Coros ni bagi saya lah kelebihan dia punya apps interface tu lagi kemas lah. Dibanding Garmin. Garmin dia macam berterabur sikit. Yang ni dia kemas. Lagi satu kata sebab apa? Sebab dia ringan. Ringan. Saya tak boleh pakai jam macam berat, so tak nak ada benda macam rasa. Dari segi harga pun murah lagi tu tak Harga, kan? yes. So itu yang menarik lah. So Lia kerja apa ni? Jual jam kat mana? Kat mall kalau boleh share lah. Boleh setapak Central Mall. Nama kedai Style Watch. Boleh datang lah cari saya. So kalau korang nak beli running watch, dapatkan pandangan ke apa ke, boleh jumpa Lia lah kan. Dia memang jual smartwatch lah. Okay, so apa plan in future apa plan running watch? Nak pakai Coros lagi ke atau nak tukar? I rasa I stick dengan Chorus. Saya pun terfikir benda sama lah. Stick dengan Chorus juga. Macam jam ni pun saya plan nak pakai 4 tahun. Lepas tu saya nak tukar lah brand lain, tapi tak tahu mungkin baby Coros balik kot. Sebab bateri dia tahan. Bateri tahan Bateri tahan lama. Ya betul, itu saya memang boleh sahkan. Memang dia tahan lama. Okay, so soalan terakhir. So apakah sebagai seorang yang selesai dah 10 tahun hari kan? 12 tahun kan, dan Lia pun buat marathon macam Fun Dance. So apa nasihat Lia kepada orang-orang kat luar sana yang belum start run, especially perempuan? Macam mana nak start dan macam mana nak maintain? Okey. Untuk adik-adik kat luar sana yang baru nak start run, bermulalah dengan berjalan kaki atau brisk walk. Dan lama-lama you akan biasa. Bila kita ni, sebab kita ni perempuan, actually kita kena jaga minda kita. Sometimes kita akan fikir negatif. Tapi kalau kita ada exercise, brisk walk ke, tak kisahlah berlari slow ke, kita akan, mind tu akan fresh. So lagi fresh kita akan fikir positif sahaja. Itu je. Semoga korang semua terus sihat dan akan terus berlari. Okay, last question lah. Rasanya last kita jumpa selepas raya ke sebelum raya tu? Sebelum puasa. Sebelum puasa kan? So apa yang saya tengok dengan mata saya hari ni, Lia memang dah slim. Mana last saya jumpa. Berapa kilo tu? 7 kan? 7 kilo. So apa strategi dia? Saya lepas raya hari tu, saya memang sebab saya nak ringankan badan saya nak lari lagi jauh. Okay. Actually saya ada target 100 km. Oh okay, boleh masuk. So saya kena dropkan berat saya kalau boleh nak 45 kg. 45? Tapi sekarang 47. Nak jadi lagi 2 kilo turun. Yes. Okay, sebab Lia tinggi lah. Okay. Makan telur je hari-hari 5 biji. Nasi tak makan? Nasi memang tak makan dah 8 tahun. 8 tahun tak makan nasi? Betul, tak makan nasi. Saya memang tak makan. Ketupat raya tak makan tak? Tak, semua tak makan. Oh kan? Then saya sangat kontrol makan. Macam mana ni? Bukan saya terangkan ketupat kot. Okay. Lepas tu manis-manis memang tak ada lah. Makan telur. So makan telur je hari-hari. Kalau telur saya rebus? Tak kisah telur rebus ke, telur separuh masak? 3 suku ke, tapi bukan goreng lah. So kalau saya rasa nak top up macam nak omega sikit, saya akan makan ikan lah. Ikan saja? Ikan besar lah. Ikan besar macam salmon. Lepas tu itu bawal emas ke, ikan besar-besar. Saya akan makan tu. Tapi takkan habis. Agak tough untuk saya lah. Saya lah kelemahan saya kalau makan free macam ni. Ini pun dah kembung perut tadi, dah lari dah bakar, dia kembung balik lah. Kan? Itu masalah saya lah. Okey lah Puan Lia, terima kasih lah selagi saya nak ucapkan kerana dia berjemput saya. Macam saya cakap lah, kalau Lia jemput saya tidak ada event, saya datang lah. Tak tahu kenapa kan, memang seronok lah. Walaupun kita sebelum ni tak pernah kenal pun, tak pernah tegur pun kan. Tiba-tiba sini dah boleh kawan balik lah. Pun kawan dengan husband dia semua, dengan geng-geng ni pun saya ada bawa kawan dah. Okey Lia, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti ya. Alright. So bila cakap tentang DKRC ni, saya ingat 2 orang kan. Saya ingat Lia dengan Wan. Ya, saya. So baru-baru ni Wan dia menang podium Cameron. Nombor 5 kan? Nombor 5 1K kategori woman veteran. Ini podium pertama ke apa? Podium kali kalau dah kali keempat podium lah untuk berbeza event. Okey, tapi Cameron tu first time join lah. First time join, first time rezeki podium. Alhamdulillah. Okeylah, kalau Wan boleh share lah, apa umur Wan kat sini? Umur saya tahun ni nak 41. Oh, bayar Lia lah. Sebaya dia ayah. Dia senior saya. Dia bulan Februari, saya bulan Disember. Saya tengah-tengah, saya bulan 8. Okey. Tapi saya tua setahun lah. Ya. So kalau tengok Wan ni, walaupun dia nampak macam ni, hari ni saya tak run tau. Tapi kita tak lah, tapi dia punya running tu macam semalam saya tengok lah, dia lari 23 kilo. Alhamdulillah. Pace 6 jam 23 saya ingat. 2 jam 20. Bukan, pace. Pace 6.20. 6.20 kan. Average lah. So itu adalah conversation pace
Ya Allah, jangan trigger. Itu memang conversation pace saya. Saya Saya tak takut cakap conversation pace nanti orang macam cakap trigger lah. Dia memang itu conversation pace saya. 62 atau 63 tu lah. So As long Wan, saya boleh bersembang dengan orang, itu adalah saya punya sebenarnya pace lah. Itu sebenarnya pace tercungap tau. different orang dia kata tercungap lah. So Wan memang lari kat sini jugalah. Kebanyakan memang di sini. Ini tempat training saya. So siapa nak jumpa Wan boleh lah. Jumpa kat sini. Saya nampak sini nampak Wan dengan Lia tu boleh tegur lah. Wan ni Tapi friendly. kita tak sama waktu. Tak apa. Tak apa. Tapi mesti kalau orang datang sini nampak korang je lah. Saya tengah ni nak train adik-adik saya untuk 10k Sub-1. Sub 1 lah. Ya. So PB berapa Wan? Saya punya PB 10k 52 minit 54. Aduh, saya kalah lagi. Saya tak dapat lagi buat 3 jam. So saya adik-adik di KLC minta saya turun tarik untuk Sub-1 diorang punya 10k. Diorang belum ada dah. So, Doakan saya boleh tolong diorang. Boleh Wan. InsyaAllah. Doakan saya mampu untuk tolong diorang. So Wan dapat dia kasut lah. Ya, dari Cameron. Sig Nimbus. Nimbus 27. Okey lah. Boleh buat kenangan lah kasut tu. Ah. So lepas ni apa next event Wan? Next event saya ada HM dekat Dataran Merdeka untuk event KL City 21 km. Hujung bulan ni? Hujung bulan 24 Okey. Mei. Kita jumpa. Saya pun masuk kak. Doakan saya boleh break PB. Lama sangat dah PB tadi tu. Bila 2 jam 6 minit? 2 jam 8 minit. Okey boleh. Bukit Tungku tu kacang lah. Saya catat 20-25. Kalau sudah catat boleh PB saya kan Bukit Tungku ni apalah sangat. Itu sebab saya tengah mencari pacer di KLC untuk tarik saya di event. Siapa-siapa boleh tolong Wan, tolong lah dia. Di KLC banyak laju lagi sebenarnya. Tapi tak apa, saya sudah melamar personal pacer saya. InsyaAllah akan ada nanti. Saya nampak tadi. Dah berbaris tadi. Dah berbaris. Tinggal dia nak pilih yang mana. Lupa nak ambil gambar calon-calon pacer. Ada calon veteran macam calon pacer. Tapi saya pula dipahaikan oleh mereka. So kalau saya boleh share kat sini lah One single lagi lah. Okay. Mana dah tahu kan boleh jumpa kat event ke apa. Wan ni kelakar Wan dia. Okay. Boleh masuk lah. Alright. Awak pace berapa? Saya boleh ikut pace awak. Tak boleh. Saya Alhamdulillah pace 7 lah tak boleh. Malu. Jangan ikut. Jangan ikut. Awak yang menonton pula pace berapa saya boleh follow. Okay. So tunggu komen nanti tengok. Boleh order pace. Boleh order Boleh order pace. Okay. Kita buat dia. Nanti Wan post kat thread. Saya boleh ada apa ni package untuk teman dengan pace. Boleh. Boleh kan? Kita buat dia. Kita buat dia. Okey, itu saja nak. Kalau nak Gana Kota ni memang saya punya adalah memang tempat dalam training dah. Boleh tak looping? Sini. Lama sangat. Tasik ni magic. Tak penat. Ya, yes. Wan try kat Tasik Metro tu. Dia macam tersedut tenaga tau. Saya pun memang tak lebar Tasik tu. Saya boleh jadi petari pagi, saya boleh jadi petari petang, saya boleh jadi petari malam. Dan tempat ni pokok banyak. Even dah panas ni pun tengok pokok banyak kan. Kalau Metropolitan tu jangan harap lah. Boleh dapat kawan banyak tau kat sini. Boleh dapat kawan. Dana Kota boleh dapat kawan banyak. Looping, tak dapat kawan. Okay. Siapa nak join di KSC boleh roger saya. Kita orang buat event. Kawan banyak, jodoh pun ada tengok kan. Itu yang payah. Kawan senang, C tu payah sikit. InsyaAllah Wan. Jika dah tertulis sejak day itulah. InsyaAllah. Mungkin saya lebaran 27. Okay, kita simpan 27. Doakan. Tapi ada lagi ni. Hujung bulan ni. Orang tak berperaya sangat tu. Okay. Tak apa, kita fokus dulu kita punya race. Siapa join KLCT Day 21 Km Dataran Merdeka, jumpa saya di sana. Tolong saya masih belum Sabtu untuk share lagi. Okay, Wan lah. Serta nak kena tolong adik-adik di KLC 10K 1km. Dia perempuan. Okay. Wan memang kelakar lah. Okay, semoga kau jumpa dia boleh berbual dengan dia lah. Okay, alright. Okay, Wan. Thank you. Bye. Aduh.